Rating aku untuk filem Sitare Zameen Par ini adalah sebanyak 10/10 bintang. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem yang baru je rilis dekat sinema Malaysia, iaitu filem Sitare Zameen Par. Filem ini merupakan adaptasi semula filem Sepanyol pada 2013, iaitu filem Champion. Filem ini mengisahkan seorang bekas jurulatih bola kerancang profesional, lakonan Amir Khan, yang diperintahkan menjalani khidmat masyarakat selepas disabit kesalahan memandu dalam keadaan mabuk. Beliau ditugaskan melatih sekumpulan remaja istimewa yang memiliki cabaran dari segi penglihatan dan intelek untuk menyertai kejohanan bola keranjang. Aku nak cakap banyak gila poin positif yang ada dalam movie ni yang menyebabkan dia dapat 10/10 bintang. First, movie ni dia pakai casting anak-anak istimewa untuk watak budak-budak tu, and acting diorang tu memang menjadi. Second, humor yang ada dalam movie ni memang on point, Mat. Dari start sampai ending memang penuh dengan komedi yang akan buatkan kau senyum and gelak. Serius talk, memang benda tu nampak natural gila komedi dia. Tiga, message yang ada dalam movie ni memang melambak gila. Even time kau tengah gelak pun, kau akan perasan message yang cuba disampaikan, yang diterapkan dalam komedi tu. Aku boleh cakap movie ni memang padat dengan isi tersirat dan tersurat. Empat, chemistry Amir Khan dan Genelia Deshmukh memang tip-top weh. Even screen time Genelia taklah banyak sangat, tapi bila dia muncul tu, kita boleh rasa kemanisan dalam lakonan dia. Lima, emotional scene dalam movie ni tak banyak, tapi ada and benda tu menjadi. Movie ni berjaya buatkan audience. Even aku pun bergenang air mata, menitik air mata, Mat, masa scene final tu. Benda ni aku nak puji Amir Khan lah, sebab dia memang terror buat-buat benda macam ni, memang mainan dia je. Nombor 6, walaupun movie ni remake, tapi bagi aku diorang mampu execute movie ni dari version asal kepada version Bollywood dengan sangat cantik, and bagi aku diorang memang berjaya lah buat movie ni. Movie ni memang ada jiwa and penuh dengan warna filem ni. Last, aku nak cakap sinematografi dia cantik weh dalam movie ni. Betul aku cakap. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab every scene yang dorang ambil shot apa semua, dia mampu untuk menghidupkan suasana dalam movie ni. Satu je lah yang aku nak cakap pasal movie ni, mungkin kekurangan dia. Ada satu ke dua scene yang aku rasa slow sikit, tapi taklah mencacatkan keseluruhan movie ni. Sebab bagi aku, scene tu kejap je. So, movie ni dah start tayang pada 20 Jun 2025. Kepada yang suka movie genre sport drama, family drama, munculkan diri korang, pergi beli tiket ni sekarang. Layan ramai-ramai dengan family korang. So, pada korang yang dah tengok movie ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang. Thank you, kita jumpa di next review.